Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mukris bin Mazlan dari kelas PPS 23, option Pendidikan Khas Masalah Pendengaran. Hari ini saya akan membentangkan sebuah pembentangan video yang bertajuk Lawatan ke Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Al-Mawadah yang telah kami laksanakan pada tarikh 29 hari bulan April hari itu, yang di mana saya akan memperincikan aktiviti-aktiviti yang telah kami lakukan bersama pelatih-pelatih PDK di sana, dari segi adaptasi aktiviti itu, dari segi modifikasi aktiviti itu, serta aplikasi aktiviti itu kepada pelatih-pelatih PDK yang kami sasarkan. Okey, sebelum kita masuk ke topik utama kita, ah, izinkan saya me apa, menceritakan serba sedikit latar belakang PDK Al-Mawadah ini. Okey, yang pertama, penubuhan PDK Al-Mawadah ini, dia telah dicetuskan oleh Yang Berbahagia Lieutenant Jeneral Datuk Haji Maksud bin Haji Zainal Abidin yang merupakan mantan Panglima Medan Tentera Darat ke-14 pada tahun 2004. PDK Al-Mawadah ni juga dia telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Pengurusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM pada 16 Julai pada 2007, iaitu Puan Seri Rosita binti Haji Mat Mawi. Reason atau sebab mengapa PDK Al-Mawadah ni melibatkan banyak orang-orang yang dalam bidang ketenteraan adalah disebabkan lokasi PDK ini yang terletak di kem markas tentera di Kuala Sungai Besi. Lepas tu, penubuhan PDK ini telah mendapat kelulusan JKM Wilayah Persekutuan dan ditempatkan di bangunan JKR AB 4246 bersebelahan dengan Masjid ATM Kem Perdana Sungai Besi. Petugas PDK di sana pula dari kalangan sukarelawan yang berminat untuk memberikan khidmatan kepada golongan OKU. Sukarelawan tu pun ada juga dalam kalangan guru-guru yang sukarela untuk berkhidmat untuk bertugas untuk bertugas dalam PDK Al-Mawadah ini. Okey, ini pula jumlah-jumlah pelatih-pelatih PDK serta jenis ketidakupayaan yang dihadapi oleh mereka. Kalau kita tengok jumlah semua pelatih-pelatih PDK Al-Mawadah ini pada tahun ini ialah berjumlah 33 orang pelatih yang terdiri daripada kategori masalah pembelajaran ada 18 orang, lepas tu ada kategori autism 5 orang, ketidakupayaan fizikal seperti cerebral palsy ada 6 orang pelatih, dan untuk pelatih PDK yang mempunyai ketidakupayaan pelbagai pula ada 4 orang pelatih. Seterusnya kita pergi kepada topik utama kita, iaitu aktiviti-aktiviti yang kumpulan saya telah lakukan bersama pelatih-pelatih PDK semasa kami melawat ke PDK Al-Mawadah. Okey, kita pergi kepada aktiviti pertama yang kumpulan saya lakukan bersama pelatih PDK, iaitu aktiviti yang bernama finger painting. Game finger painting ni kami buat bersama pelatih-pelatih PDK yang kategori masalah pembelajaran serta autism. Sebabkan pada hari kami melawat PDK itu ramai pelatih-pelatih PDK yang tak ada, ada yang cuti dan sakit. So pada hari itu jumlah pelatih-pelatih PDK yang terlibat dengan semua aktiviti yang kami buat pun dalam lingkungan 7 orang sahaja. Semuanya ada yang terlibat tu dalam lingkungan umur bawah 7 tahun. Ah, so dekat situ ada sikit kekurangan lah pada hari tu. Lepas tu game finger painting ni dia punya prosedur dia, pelatih PDK ni dia perlu menggunakan jari mereka. Lepas tu ah, mereka perlu mencelup jari mereka ni dalam palet yang ada warna air yang telah kami sediakan. Lepas tu ah, mereka perlu mengecap jari mereka yang ada cat air tu dekat nombor-nombor yang ada pada kertas yang kami cetak. Macam secara ringkasnya mereka perlu mewarnakan nombor-nombor yang ada pada kertas tu dengan menggunakan jari mereka. Lepas tu game finger painting ni dia punya kebaikan kepada pelatih-pelatih PDK ni lah. Yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran motor halus.
melalui apa, sebabkan game finger painting ni kan, mereka perlu menggunakan jari untuk mewarnakan nombor itu. So, secara tak langsung dapat meningkatkan dorang punya kemahiran apa, kemahiran motor halus dalam mengawal pergerakan jari mereka untuk, mewarnakan sesuatu. Lepas tu, faedah yang kedua ialah mengasah koordinasi tangan dan mata. Sebabkan game finger painting ni, pelatih-pelatih fikir perlu fokus untuk mewarnakan nombor itu menggunakan jari mereka supaya macam supaya warna mereka tu tak comot lah, macam ada warna yang terkeluar dari garisan nombor tu kan. So dekat situ dapat melatih dorang punya koordinasi lah untuk untuk menyeragamkan pergerakan tangan dan mata mereka dalam melakukan sesuatu tugas. Contohnya yang paling simple macam melukis, macam menulis, mewarna. So dekat situ dorang dapatlah tingkatkan dia punya koordinasi. Lepas tu yang ketiga ialah dapat game finger painting ni dapat membantu pelatih-pelatih PDK ni mengenal nombor dan bentuk. Sebabkan kami punya game finger painting ni melibatkan pelatih-pelatih PDK perlu mewarnakan nombor. So sambil-sambil pelatih PDK tu mewarnakan nombor itu, sambil-sambil itulah dapat apa dapat mereka kenal nombor-nombor yang ada pada kertas itu. So sambil-sambil mereka warnakan nombor itu, sambil-sambil itulah mereka dapat mengenali nombor-nombor matematik, iaitu 1 hingga 6. Lepas tu yang terakhir ialah dapat merangsang dera sentuhan atau dera sensori pelatih PDK. Sebabkan game ni melibatkan mereka ni perlu mewarnakan menggunakan jari, so secara tak langsung dapat meningkatkan orang punya dera sentuhan dekat jari mereka untuk mewarnakan sesuatu supaya dorang punya sensitiviti kulit mereka tu dapat ditingkatkan lah. Okey, kita pergi kepada butiran aktiviti finger painting ini dari segi adaptasi dia, modifikasi dan aplikasi dia. Yang pertama kita pergi pada adaptasi. Aktiviti finger painting ni dia dibuat berdasarkan adaptasi daripada aktiviti mewarna dan mengecat menggunakan cat air. Lepas tu adaptasi aktiviti finger painting ni juga dia menggunakan warna air yang sudah ditetapkan oleh kumpulan kami, dan pelatih PDK hanya perlu menekan atau mengecap jari mereka tu menggunakan ah, warna air tersebut untuk mewarnakan nombor yang dicetak di dalam kertas tadi. Kertas A4 lah. Kan kertas tu kan ada gambar-gambar nombor kan. So dekat situ pelatih-pelatih PDK perlu mengecop atau mewarnakan nombor-nombor itu menggunakan jari mereka. Lepas tu dari segi modifikasi game ni pula, adalah sedikit beberapa uh, modifikasi yang kami buat. Uh, yang paling utama dari segi peralatan ni lah. Yang pertama dari segi cat air yang kami gunakan. Cat air yang kami gunakan ni cat air yang untuk kanak-kanak mewarna, bukan cat air yang macam cat akrilik, cat minyak. Sebabkan cat air ni kami guna sebabkan dianya tak berbau, dianya pun dia mudah dibersihkan serta dia tak bertoksik sangatlah. Kalau kalau guna cat macam cat akrilik kan dia kan terlalu pekat untuk mereka bersihkan. So kalau guna cat air ni lebih mudah untuk petugas-petugas PDK ni membantu pelatih PDK untuk membersihkan dorang punya jari. Lepas tu kertas yang digunakan untuk game finger painting ni, kertas yang kumpulan saya gunakan ialah kertas saiz A4 tapi dia punya berat 120 GSM. Macam kertas lukisan lah, supaya kertas yang diwarnakan oleh pelatih-pelatih PDK tu tak koyak lah. Kan dorang kan warna guna air. So kalau guna kertas A4 yang biasa, takut kertas A4 tu koyak kalau dorang cap-cap guna air. So kalau guna kertas 120 GSM tu dorang taklah kertas A4 kertas tu taklah koyak. Lepas tu modifikasi yang seterusnya ialah dari segi pensel warna tidak digunakan dalam game ni, sebabkan biasanya kalau game warna kan pensel warna digunakan, tapi kami membuat pendekatan supaya pensel warna tak digunakan.
Dan digantikan dengan cat air sebabkan kami takut kalau guna pensel warna takut ada risiko lah, takut pelatih-pelatih PDK tu macam dia apa main-main dengan pensel warna tu takut mencederakan rakan-rakan diorang ke kan. Situlah dia punya sebab dia. Lepas tu arahan yang diberikan juga ringkas. Macam kami akan suruh pelatih PDK tu chop jari. Lepas tu letak sini, chop sini, chop sini. Itulah macam arahan yang gunakan ayat yang pendek tapi jelas. Lepas tu aplikasi game fingerpainting ni lah game fingerpainting ni dia dibuat untuk pelatih-pelatih PDK yang mempunyai masalah pembelajaran serta masalah sensori atau yang ada ketidakupayaan fizikal seperti cerebral palsy untuk meningkatkan orang punya daya kognitif serta daya kreativiti dorang ni dalam bab mewarna lah. Lepas tu game finger painting ni juga mempunyai unsur pembelajaran matematik sebabkan pelatih-pelatih PDK ni perlu mewarnakan gambar yang berbentuk nombor. So dekat situ secara tak langsung mereka dapatlah belajar tentang nombor-nombor matematik. Lepas tu game finger painting ni memberikan rangsangan taktil memberikan pendarahan taktil lah bagi merangsang diorang punya daya sentuhan serta daya sensori diorang. Di samping dapat meningkatkan diorang punya sensitiviti kulit diorang lah dalam menyentuh sesuatu. Okey, game yang kedua yang kami buat bersama dengan pelatih PTK ialah game yang bernama Mini Bowling. Game Mini Bowling ni secara ringkas ni ialah game bowling adaptasi daripada game bowling yang sebenar lah tapi kami untuk game ni kami just beli set mainan bowling yang ada dekat pasaraya tu yang kecil untuk budak-budak main lah. Lepas tu uh, aktiviti ni dia punya manfaat dia kepada pelatih-pelatih PDK ialah ianya dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata pelatih PDK. Sebabkan apa? Untuk mereka ni membaling bola untuk kena ke pin bowling yang ada dekat depan orang, mereka perlulah macam menyeragamkan atau menyelaraskan pergerakan lontaran tangan mereka tu untuk supaya bola yang mereka lontar tu kena kepada pin bowling. So secara tak langsung dapatlah meningkatkan orang punya koordinasi tangan dan mata dorang untuk melontar bola bowling tu ke pin bowling. Dapatlah mereka menyeragamkan orang punya pergerakan tangan dan mata dorang. Lepas tu game mini bowling ni juga dapat mengasah kemahiran motor kasar pelatih-pelatih PDK. Sebab kenapa? Game mini bowling ni dia melibatkan beberapa pergerakan yang menggunakan otak-otak besar seperti macam nak lontar macam kalau pelatih PDK tu nak membaling bola bowling tu ke pin bowling tu kan melibatkan pergerakan yang menggunakan otot besar seperti otot bahu, otot tangan. So dekat situ dapatlah meningkatkan kekuatan otot tangan pelatih-pelatih PDK ni. Lepas tu mini bowling ni juga dapat melatih ketepatan dan tumpuan pelatih PDK sebabkan macam untuk pelatih PDK ni untuk bola yang dilontarkan oleh pelatih PDK ni kena kepada pin bowling, mereka ni perlu fokus dan memberi sepenuh perhatian lah untuk membalik supaya bola bowling yang mereka baling tu kena kepada sasaran yang mereka nak. So dekat situ dapatlah meningkatkan orang punya daya fokus serta tumpuan dan ketepatan mereka uh, untuk membaling sesuatu supaya kena kepada sasaran yang ditetapkan. Lepas tu game mini bowling juga dapat meningkatkan keyakinan diri sebabkan apabila pelatih-pelatih PDK ni berjaya menumbangkan pin-pin bowling yang ada dekat situ. So pelatih-pelatih PDK ni yang kami nampak mereka ni rasa seronok dan teruja bila mereka berjaya menjatuhkan pin-pin bowling tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada butiran aktiviti mini bowling ni. Sekali kita tengok dari segi adaptasi. Aktiviti mini bowling ni dia telah diadaptasi daripada aktiviti sukan bowling yang sebenar
dari segi peralatan, objektif dan pengaplikasian. Lepas tu, adaptasi permainan mini bowling ini juga melibatkan peralatan khas yang telah disesuaikan. Peraturan dan arahan juga diadaptasi daripada permainan sebenar. Cuma kami tak buat sistem permakahan sebabkan pada masa tu pun waktu pun agak suntuk dan kami risau takut kalau kami buat sistem permakahan sama macam sukan bowling yang sebenar tu kan takut pelatih PD kita pening lah sebabkan kita tahu yang apa sistem permakahan bowling yang sebenar kan dia agak kompleks. So situ kami tak buat lah sistem permakahan. Lepas tu modifikasi game mini bowling ni pula yang pertama ialah dari segi bola bowling. Bola bowling yang kami gunakan ialah bola bowling mainan yang saiznya kecil dan ringan untuk memudahkan pelatih PDK ni membalingnya. Lepas tu jarak antara pelatih PDK dengan ping bowling juga didekatkan lah. Kalau ikutkan kalau sukan bowling yang sebenar kan jarak antara bola bowling dengan ping bowling kan jauh gila kan. So tapi untuk game ni kami dekatkan lagi dalam jarak 1 meter kot 1.5 meter saja supaya mudahlah untuk pelatih PDK ni apa lontarnya dekat pin bowling. Lepas tu peraturan yang ditetapkan dalam game ni juga diringankanlah. Macam contoh kami memberi kebebasan kepada pelatih-pelatih PDK ni untuk membaling bola bowling tu dengan apa cara sekalipun. Mereka nak lontar ke, orang nak menggelonsorkan bola bowling tu pun boleh asalkan kena kepada pin bowling. Lepas tu jumlah pin bowling yang kami letak pun kami kurangkan sebabkan pada asalnya game bowling ni ada dalam 20 lebih pin bowling tapi kami buat dalam hanya ada 12 saja pin bowling supaya pelatih PDK ni dapat fokuslah kepada sasaran pin yang hendak mereka jatuhkan sebabkan kalau kami letak banyak sangat pin bowling takut mereka ni tak boleh fokus macam nak baling dekat kiri ke kanan ke takut itulah. Lepas tu guru dan petugas PDK akan membantu dan membimbing pelatih PDK untuk bermain aktiviti ini especially untuk pelatih-pelatih PDK yang dorang punya apa otak tangan dorang lemah lah, so dekat situ kami akan membantu dorang ni untuk membaling bola bowling. Lepas tu saiz pin bowling yang kami gunakan pun kecil dan ringan saja untuk supaya pin bowling tu mudah jatuh lah. Sebabkan pin bowling yang kami gunakan pun pin bowling mainan. Lepas tu landasan bowling yang kami gunakan ialah kami sebabkan game mini bowling ni kami buat dekat Dewan PDK Almawada yang dia punya lantai dia licin. So dekat situ mudahlah bola bowling tu untuk apa menggelonsor pergi ke pin bowling sebabkan kalau kami buat dekat macam dekat padang kan ada rumput, so takut bola bowling yang pelatih PDK ni baling tu macam tak sampai ke pin bowling tu. Lepas tu aplikasi game mini bowling ni ialah dibuat untuk pelatih-pelatih PDK masalah pembelajaran seperti autism serta ketidakupayaan fizikal seperti cerebral palsy. Lepas tu aktiviti mini bowling ni memfokuskan kepada peningkatan domain psikomotor, koordinasi serta saya tak nampak dia fokus kepada peningkatan domain psikomotor serta koordinasi dan daya tumpuan pelatih PDK ni. Okey, untuk aktiviti seterusnya yang kami lakukan setelah aktiviti mini bowling ialah game ball jamro. Ball jamro ni saya terangkan dia punya cara game dia main. Game dia, cara dia pelatih PDK kena duduk dekat kon yang biru tu. Lepas tu dorang akan lompat ke part pemijak putih tu. Lepas tu dorang kena ambil bola yang ada dekat apa depan part pemijak tu yang ada dekat mangkuk tu, baling ambil bola tu, lepas tu baling ke baldi yang ada dekat apa dekat hujung part pemijak yang terakhir tu. Lepas tu dorang perlu lompat ke part pemijak yang putih yang kedua tu, ambil bola tu, baling dekat baldi hujung tu. Lepas tu diorang kena lompat pula ke part pelapik yang ketiga, ambil bola dekat situ, baling kat baldi. Lepas tu diorang kena lompat ke part pelapik yang terakhir, ambil ambil bola dekat situ, lepas tu baling. So itu sebesikit dia punya penerangan game tu. Lepas tu dia punya game ball jamro ni dia punya kebaikan dia. Ah dia punya kebaikannya yang pertama dapat menguatkan otot dan motor kasar sebabkan game ball jamro ni melibatkan beberapa pergerakan yang besar lah, contohnya macam
orang nak lompat kan, macam apa, pergerakan melompat, melontar bola, membaling bola. Macam kalau untuk pergerakan melompat tu kan apa, melibatkan otot-otot kaki yang besar seperti hamstring, quadricep. So dekat situ dapatlah menguatkan otot-otot kaki mereka serta otot tangan mereka. Dari segi melontar bola serta melompat ke part-part pemijat yang putih tu. Lepas tu, ball jamrong ni juga dapat meningkatkan koordinasi dan imbangan badan pelatih berdikir. Sebabkan aktiviti ball jamrong ni banyak apa, uh, melibatkan pergerakan lompatan. So dekat situ bila pelatih berdikir ni lompat ke pelapik yang pertama, pelapik yang kedua, so dekat situ dapatlah meningkatkan orang punya apa, dorang punya apa tu, daya imbangan dorang lah. Macam nak ujilah dorang punya tahap keupayaan dorang untuk mengekalkan imbangan setelah melakukan lompatan. Lepas tu, ball jamrong ni juga dapat mengasah kemahiran fokus dan sasaran. Sebabkan ball jamrong ni kan melibatkan lontaran bola dari part pertama tu hinggalah part yang terakhir. So dekat situ dapatlah meningkatkan orang punya daya fokus. So dekat situ dapatlah meningkatkan daya fokus pelatih-pelatih berfikir ni untuk melontar bola supaya kena kepada supaya bola tu masuk ke dalam baldi yang biru tu. Lepas tu ball jamrong ni juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan fizikal sebabkan aktiviti ball jamrong ni kan banyak lompatan, so dekat situ dapatlah meningkatkan orang punya stamina untuk lompat. Itulah. So dekat situ dapat meningkatkan orang punya daya tahan otot kaki, apa? Daya tahan otot kaki pelatih-pelatih PDK ini. Okey, kita pergi kepada butiran aktiviti ball jamrong ini. Untuk dari segi adaptasi, aktiviti ball jamrong ni dia dibuat berdasarkan adaptasi daripada aktiviti lompat lompat ke tinting dan sukan bola jaring. Sebabkan kan aktiviti ball jamrong ni kan ada apa? Pergerakan lompat, lompat apa? Lompat ke part pertama, lepas tu lompat ke part pemijat yang kedua. So dekat situ kami mengadaptasi daripada apa? Sukan bukan apa, game apa, lompat ke tinting. Lepas tu dan apa, sukan bola jaring ni kami adaptasi dari segi pergerakan melontar bola ke baldi biru tadilah, baldi yang ada kat hujung apa, part pelapik yang terakhir. Lepas tu adaptasi ball jamrong ni dia melibatkan beberapa aspek dari segi peralatan, objektif, persekitaran dan peraturan. So, modifikasi game ball jamrong ni ialah yang pertama, bola yang kami gunakan untuk pelatih PDK tu lontar masuk ke baldi yang hujung part pemijak yang terakhir tu. Bola yang kami gunakan tu bola yang ringan lah, bola yang ringan, bola yang kecil, supaya mudahlah untuk mereka baling bola tu. Lepas tu jarak antara part pemijak dengan part pemijak yang lain serta baldi yang terakhir tu, serta baldi yang hujung tu pun didekatkan supaya mereka ni taklah struggle untuk lompat dari part pemijak pertama tu ke part pemijak yang yang kedua. Kalau sebab kalau kami jauhkan, nanti pelatih PDK tu susahlah untuk membaling, contohlah nak lompat ke dari part pemijat yang pertama ke part pemijat yang kedua tu, kalau jauh jarak dia, so sukarlah untuk pelatih PDK tu sampai ke part pemijat yang kedua. Lepas tu jarak yang dekat pun juga memudahkan pelatih PDK ni melontar bola tu supaya masuk ke dalam baldi. Lepas tu jumlah part pemijat yang kami letak pun dikurangkan sebabkan pada asalnya ada 5 part pemijat tapi kami kurangkan kepada 4 pemijat supaya diorang ni tak penat lah kan banyak lompat-lompat. Lepas tu arahan yang kami berikan juga ringkas, macam contoh kami akan suruh adik lompat sini, adik lompat sini, adik ambil ambil bola ni baling, baling ke baldi hujung tu. Itulah arahan yang menggunakan ayat yang simple. Lepas tu guru dan petugas PDK membantu dan membimbing pelatih PDK semasa permainan. Sebabkan kami juga bantulah, macam yang kalau untuk pelatih-pelatih PDK yang agak struggle untuk lompat tu pun kami bantulah kan, supaya mereka dapat lompat-lompat. Lepas tu yang struggle, lepas tu ada juga yang struggle untuk membaling bola tu ke dalam baldi. So kami inilah apa, bantu mereka lah dekat situ. Lepas tu peraturan yang ditetapkan juga diringankan. Lepas tu part pemijak yang
yang kami gunakan tadi pun mempunyai pelekat sebabkan game yang kami buat ni dekat Dewan Almawada. Lantai Dewan tu licin. So, part pemijat yang kami gunakan tu ada pelekat supaya bila pelatih PDK tu lompat ke atas part pemijat tu, mereka ni tak jatuh lah sebabkan kalau tak ada pelekat tu boleh meningkatkan risiko baik apa pelatih PDK ni tergelincir ke jatuh so dekat situ dekat situ agak bahayalah kalau part pemijat yang kami gunakan tu tak ada pelekat. Lepas tu aplikasi game Ball Jamro ni ianya dibuat untuk pelatih-pelatih PDK yang mempunyai masalah pembelajaran sahaja sebabkan pelatih-pelatih PDK Almawada yang ada cerebral palsy tu kebanyakannya tak lagi menguasai kemahiran melompat. So dekat situ kami hanya mengambil pelatih-pelatih PDK yang masalah pembelajaran sahaja. Lepas tu aktiviti Bal Jamro ini juga memfokuskan kepada peningkatan kemahiran motor kasar dan motor halus pelatih PDK, kognitif serta sensori. Macam kemahiran motor halus dari segi menggenggam bola tu. Lepas tu kalau kemahiran motor kasar dari segi melompat, melontar bola tu. Kalau untuk kognitif tu dari segi apa kreativiti pelatih PDK lah untuk menentukan teknik untuk mereka baling bola tu supaya masuk ke dalam baldi. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang terakhir yang kami lakukan bersama pelatih-pelatih PDK iaitu aktiviti uji cuba produk AAC kami ataupun namanya AAC testing. Kalau nak tahu, AAC ni ialah maksudnya Argumentative and Alternative Communication iaitu satu alat bantu yang dapat membantu MBPK yang mempunyai masalah pertuturan ni supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Gitulah. So secara umumnya produk AAC ni dianya bertujuan untuk membantu kanak-kanak berkeperluan berkeperluan khas ni supaya mereka dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka serta guru. Lepas tu aktiviti uji cuba produk AAC kami ni dijalankan dengan tujuan untuk memberi pendedahan kepada petugas-petugas PDK dan pelatih-pelatih PDK mengenai kegunaan AAC dalam membantu komunikasi kanak-kanak berkeperluan khas. Terutamanya mereka yang mempunyai masalah pertuturan lah. Lepas tu aktiviti uji cuba produk AAC kami juga dijalankan bagi mengajar pelatih-pelatih PDK ini berkaitan cara-cara penggunaan produk AAC yang betul. Lepas tu aktiviti ini juga dijalankan supaya dapat menarik perhatian dan menggalakkan pelatih-pelatih PDK ini untuk menggunakan AAC sekiranya mereka mengalami masalah pertuturan. Lepas tu selepas kami menjalankan uji cuba produk AAC kami ni ke atas pelatih-pelatih PDK yang kami sasarkan, kumpulan saya telah meminta maklum balas dan komen daripada petugas-petugas PDK serta pensyarah yang datang melawat mengenai produk AAC kumpulan saya lah supaya dapatlah sedikit maklum balas atau cadangan-cadangan penambahbaikan yang perlu kami lakukan terhadap produk tersebut. Okey, kita pergi kepada butiran aktiviti pasal AAC testing ni atau uji cuba produk AAC kami. Dari segi adaptasinya, adaptasi aktiviti AAC testing ni bukan pada jenis aktiviti itu tapi pada produk AAC yang kami bawa ke PDK Almawada ni. Lepas tu, aktiviti AAC testing Aktiviti AAC testing ini juga dia melibatkan sesi mengajar pelatih-pelatih PDK yang disasarkan tentang cara-cara penggunaan produk AAC kumpulan saya. Lepas tu dari segi modifikasi aktiviti ni pula, dia lebih kepada produk AAC yang kami bawa tu. Contohnya produk AAC yang kumpulan saya bawa ni mempunyai banyaklah ciri-ciri modifikasi. Contohnya saya punya produk produk AAC saya ni dia lebih dimodifikasi dari segi jumlah-jumlah kad-kad bergambar yang ada dekat saya punya produk itu serta hiasan-hiasan yang ada pada saya punya board produk AAC itu supaya dapat menarik perhatian pelatih-pelatih PDK ni untuk menggunakannya menggunakan saya punya produk AAC saya. Lepas tu sesi mengajar pelatih-pelatih PDK yang kami sasarkan ni
ah, berkenaan produk AAC yang kumpulan saya bawa ni juga menggunakan arahan yang ringkas. Macam contoh, saya akan suruh pelatih PDK tu ambil kad ni letak sini, ambil kad ni letak sini. Lepas tu tanyalah budak tu, ah, adik nak kat yang mana? Adik nak kat yang mana? So menggunakan arahan yang ringkas lah supaya mereka ni faham lah cara-cara menggunakan produk EAC ni. Lepas tu aplikasi aktiviti AAC testing ni ialah dianya diaplikasikan kepada pelatih-pelatih PDK yang disasarkan sahaja berdasarkan jenis ketidakupayaan. Macam contoh saya punya produk apa produk AAC saya ni lebih kepada lebih dibuat untuk MPPK yang mempunyai masalah pertuturan dan masalah pembelajaran. Tapi mereka ni mestilah high function. Lepas tu aktiviti AA Station ni juga dijalankan di kawasan yang tertutup supaya dekat situ supaya pelatih-pelatih PDK tu fokuslah kepada konten pembelajaran produk 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 AAC saya. Sebabkan kalau kami buat dekat kawasan yang terbuka, kawasan yang terbuka, dekat situ kan banyak bunyi bising. So dekat situ dia akan mengganggulah fokus pelatih-pelatih PDK ni untuk belajar cara-cara menggunakan produk AAC saya. Lepas tu penilaian produk AAC saya telah dibuat oleh pensyarah saya dan juga petugas-petugas PDK Al-Mawadah bagi supaya saya dapat komen-komen serta maklum balas yang saya perlukan ataupun cadangan-cadangan penambahbaikan bagi supaya saya dapatlah menambah baik saya punya produk AAC saya ni supaya lebih mudah ataupun lebih ramailah pelatih PDK menggunakan produk saya. Okey, itu saja daripada saya. Maaf kalau ada salah silap kata atau terkasar bahasa. So secara kesimpulannya, aktiviti-aktiviti macam game-game tadi tu pun dia amat penting lah supaya pelatih-pelatih BK ni dapat meningkatkan orang punya kemahiran sosial, dapat meningkatkan orang punya perkembangan emosi, orang punya psikomotor, ya. Dari segi domain efektif diorang. So aktiviti aktiviti game seperti tadi yang saya cakap tadi pun agak penting untuk pelatih-pelatih PDK. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam.